Itu yang berlaku tu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu malam dia Umar ni perangai dia setiap malam kalau orang tidur dia rajin pusing. Dia tengok apa yang berlaku. Ikut kadang-kadang ada keluarga miskin apa semua rintih dapur apa semua. Dia akan pusing. Cuma bila sampai satu rumah masih lagi terang, yang lain semua tutup dah. Waktu tu tuan-tuan, rumah ni masih lagi cerah. Jadi dia tengok perbualan ni di antara anak dengan mak ni. Mak kata ni dia seorang penjual susu. Dia kata, wahai anak, kita nak untung kita kena tambah air sikit. Bagi banyak sikit. Kalau biasa kita dapat 50 mungkin untuk akan datang. Esok kita dapat 100 kita tambah. Kata anak ni, mak ni tak betul. Sebab kita jual susu yang tak dicampur, kata susu asli. Ni bukan susu asli dah, ni susu tipu dah ni. Ini bukan original lagi. Jadi kata mak tadi tak apa. Umar dia tak nampak. Kan? Umar dia tak nampak. Apa yang kita jual proses dia bukan tahu. Kata anak ni, ya mak, memang Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Mak ni jadi tazkirah juga kan nampak ni. Tapi mak ni bukan tak tahu, tapi dia nak test anak.